Halo sahabat Atuk semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan dalam segala urusan. Di topik kali ini, Malaysia menjadi negara aneh di Asia. Jadi apa isi dari tajuk ini? Mari kita bersama-sama menontonnya. Tapi sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari kami. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Melupakan dan cenderung untuk bertutur dalam bahasa Inggeris di rumah berbanding bahasa ibunda sendiri. Malaysia ni negara yang pelik. Dia satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Saya tengok sajalah dekat Indonesia tak ada pun sibuk nak amat malang sebagai rakyat Malaysia. tarik balik, sila tarik balik. Yang berhormat pendang, boleh keluar sekejap? Jangan kacau Dewan. Pergi museum bahasa Melayu is an ancient thing. So macam kadang-kadang tengok dia orang pun dah tak cakap Melayu kat rumah, cakap English banyak. Jangan kaget, Malaysia dinilai menjadi negara yang aneh dalam hal penggunaan bahasa. Hal ini diungkapkan oleh seorang doktor bahasa di Malaysia. Meskipun memiliki bahasa sendiri, banyak rakyatnya merasa minder dan enggan menggunakan bahasa Melayu. Sebaliknya, mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris karena dianggap lebih bergengsi dan bermartabat. Padahal itu adalah bahasa penjajah mereka dahulu. Persoalan ini bahkan menjadi topik panas di Parlemen Malaysia, di mana para wakil rakyat membahas menurunnya minat terhadap bahasa Melayu. Akibatnya, bahasa asing mulai mendominasi ruang publik dan komunikasi resmi di negara tersebut. Jadi doktor, apa yang menyebabkan doktor berkata demikian? Memang ramai yang malu ke doktor? Dari pemantauan mungkin? Baik, saya 2-3 hari ini saya telah tular di media tentang kenyataan saya bahawa mengatakan Malaysia ni negara yang pelik. Dia satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Setuju. Contohnya bahasa. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama tu Pak Nel dan kawan-kawan sekalian. Yang kedua, peliknya yang kedua ialah seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi, kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri. Yang kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri. Jadi seperti kata yang kita bincang tadi, kita pakai bahasa Inggeris kita rasa lebih baik, lebih hebat dan lebih tinggi martabat kita. Ya betul. Padahal yang kita pakai tu barang penjajah kita dulu tau. Orang luar punya tu. Okey. Yang ketiga, kita tak percaya barang kita lebih baik, padahal orang lain percaya barang kita lebih baik. Contoh, Betul. kita bagi contoh di negara China tahun 60-an dah ada pengajian Melayu, mereka nak belajar bahasa kita. Betul, begitu juga di Jepun. Di Jepun, di Perancis, di negara Jerman sudah ada pengajian Melayu ni. Tapi saya nak katakan juga di negara China bukan antara lagi, sudah terbukti sebagai kuasa besar dalam ekonomi dan pertahanan dunia. Telah ada 16 universiti yang ada pengajian bahasa Melayu. Dahsyat. Jadi itu yang pelik tentang negara kita tentang berkaitan bahasa ni Pak Nel dan kawan-kawan. Kita kena kembali kepada satu pendekatan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita telah merdeka 67 tahun Pak Nel kawan-kawan. Tapi kenapa ada soal tidak boleh mengujarkan bertutur dengan baik dalam bahasa kebangsaan kita sendiri? Betul. Itu satu persoalan. Tunggang terbalik? Ya, soalnya ialah soal rasa cinta dan tanggungjawab kita kepada negara kita. Lahir kat Malaysia, membesar kat Malaysia tapi tak reti cakap bahasa Melayu sebab belajar ikut aliran Cambridge. Persoalan dia, Lahir di Malaysia, besar di Malaysia, tidak tahu bahasa Melayu. Jujur cakap, dia tak perlu nak fikir persoalan ni lagi sebab saya lagi seriau tengok kualiti grammar dia kalau betul dia ni adalah aliran Cambridge. Sebagai ramai yang melupakan dan cenderung untuk bertutur dalam bahasa Inggeris di rumah berbanding bahasa ibunda sendiri. Itu apa yang diluahkan seorang warga Jerman, Michael Lubke, yang gusar dengan segelintir masyarakat Malaysia yang dilihat kurang menjunjung budaya dan identiti mereka. Menurut beliau, selain bahasa merupakan wadah penting untuk komunikasi, ia menggambarkan Jerman pun dan ngomong sebuah tamadun.
Katanya lagi bahasa juga memperkenalkan keunikan budaya, sesebuah bangsa dan cara masyarakat berfikir. Dan saya memang risau lah pasal saya banyak tengok orang dah lupa bab budaya dan agama dekat Malaysia. So macam kadang-kadang orang Jerman lagi bagus bahasa Melayu, Melayunya ya. Cakap English banyak. Padahal itu kan benda yang penting kan. Itu kan sejarah kita, sejarah Malaysia. Macam-macam orang dulu dia lawan kan untuk tahankan budaya dengan bahasa itu. Sekarang semua orang macam dah buat lupa. Pasal orang tengok pasal kerja kena cakap English. So pentingkan English ataupun bahasa lain kan. Lama-lama akan pupus. Lama-lama pupus. So macam risau tengok. Sebab itulah kita orang memang pentingkan cakap bahasa ibundanya dengan ayah anda supaya benda ni akan diteruskan. Supaya memang tak lupa. Memang kita orang ajar anak-anak kita apa adab-adab Malaysia. Macam mana pasal hormat semua, pasal cakap bahasa, pasal kongsi Malaysia sebagai pabrik-pabrik di Malaysia itu memang kebanyakan bahasa Inggris. Sebab yang punya pabrik itu kan orang luar. Tapi saya memang betul-betul risau tengok yang orang dah banyak lupa lah. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Masih tanda. Pelancong daripada negara China tak heran pun. Dia tetap tak boleh masuk ke kedai-kedai. Kita nak jadikan di DPR Malaysia ni yang patut mengangkat budaya. Ya, mengangkat budaya kita, seni budaya DPR Malaysia negara kita yang harus kita pelecehkan. Tapi saya nak tanya, bahawa garis panduan KPKT, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris memang dibenarkan. Dengar baik-baik. Tetapi perlu ada bahasa Melayu, itu kita tidak nafikan. Saya nak tanya, Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dan Kelantan tulis Kentucky Fried Chicken ke ayam goreng Kentucky? Sama saja. Kelihatan ya, kan di Malaysia tuh ini bangsa apa yang ngomong ini? Keturunan Cina, keturunan India, keturunan Melayu. Kalau bicara bahasa Melayu itu kelihatan ya. Pendang. Jangan buat sangka, jangan buat apa-apa sengaja. Saya tak pernah cakap kita tak iktiraf. Tarik balik, sila tarik balik. Yang berhormat Pendang, boleh keluar sekejap? Jangan kacau Dewan. Farid Buntang berpendapat antara punca gagal menguasai bahasa kebangsaan berbunca dari beberapa faktor. Antaranya rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan harian serta merakan, tidak menggunakan bahasa Melayu dalam program-program resmi dan formal. Saya amat terasa sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara, perkara 152 yang peruntukan bahasa kebangsaan di Malaysia adalah bahasa Melayu, namun masih ada mana-mana pihak tidak menghormati bahasa Melayu. Contohnya program-program yang sering kadang-kadang diadakan di parlimen sendiri oleh beberapa pihak. Kertas yang dimentang tidak disiarkan dalam bahasa Melayu. Malahan saya tak benar. Malahan membentangkan paper berucap sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, sedangkan mereka rakyat Malaysia amat malang sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara tetapi tidak mampu membentangkan dalam bahasa Melayu. Justru dalam apa sahaja program yang resmi atau formal, wajibkan menggunakan bahasa Melayu dalam semua sesi majlis, mesyuarat di peringkat jabatan kerajaan maupun di Baiklah, dari topik tadi saya sudah tangkap dalam video ini. Jadi kenapa topiknya mengatakan Malaysia menjadi negara aneh di Asia? Ternyata ada dua penyebab. Yang pertama, mereka orang Malaysia ini tidak suka berbahasa Melayu, mereka lebih suka berbahasa Inggris. Itu ada banyak sebab ya kalau menurut saya. Karena di Malaysia itu kebanyakan mereka kerja di pihak swasta, yaitu yang punya pabrik, punya factory itu biasanya orang luar. Jadi harus terpaksa mereka menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu produk, menggunakan produk luar daripada produk negara sendiri. Itu tren mereka ya. Oke lah, sampai di sini dulu reaction dari Atok. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.